Semua orang tahu betapa istimewanya bulan Ramadan, tetapi adakah semua tahu keistimewaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Afiq bin Muhammad Sanusi akan menceritakan betapa istimewanya bulan Ramadan. Keistimewaan yang saya maksudkan adalah malam Lailatul Qadar, iaitu malam kemuliaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun. Ini bermaksud apabila seseorang melakukan ibadah dengan ikhlas pada malam tersebut, diibaratkan dia melakukan ibadah selama 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 83 tahun. Selain itu, malam tersebut juga penting kerana pada malam Lailatul Qadar bermula turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan permulaan pengantaran wahyu kepada umat manusia. Pada malam Lailatul Qadar juga, para malaikat akan turun ke bumi dengan membawa rahmat dan keberkatan daripada Allah. Malam ini dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan sehingga terbitnya fajar. Namun begitu, satu perkara yang menarik berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, kita tidak tahu bila ianya akan berlaku. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk mencari malam tersebut pada 10 malam terakhir, terutamanya pada malam ganjil, iaitu pada malam ke-21, ke-23, ke-25, 27 dan 29. Oleh sebab itu, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah pada malam-malam tersebut. Antaranya ialah berzikir, solat malam, membaca Al-Quran dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, Lailatul Qadar merupakan peluang yang sangat besar untuk umat Islam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya satu malam, ganjaran dan keberkatannya sangat besar. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan memperbanyakkan ibadah dan doa agar masih lagi berpeluang bertemu dengan malam yang mulia ini dan Ramadan akan datang. Sekian, terima kasih.